Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ni saya nak ajar kamu cara macam mana kita nak bagi kita punya if else ni lebih efektif. Di mana kita dapat cara kedua macam mana kita nak jadikan pengiraan harga total kita ni lebih baik. Kan? Okey. Perasan tak bila kita guna double, kita gunakan if else. Okey. Pengiraan tu hanya dibuat apabila choice satu, dia akan jadi total harga dan kuantiti, kan? Okey. Tapi perasan tak, dekat choice satu ni, kita boleh sebenarnya letak total harga ni dekat sini. Kita letak je total harga tu kat sini. Yang ni pun sebenarnya, bila dia pilih choice 2, kita just letak dekat choice 2 je. Tak perlu kita nak ulang banyak-banyak kali. Sebab dia benda yang sama. Untuk kuantiti pun sama. Kita letak saja dekat if else. Okay. So, kita buang if ni. Dan double sebut harga tu. Kita jadikan dia, kita letakkan dia dekat luar supaya semua if else ni boleh guna. So, kita cuba run. Apa yang jadi? Okay. Okay, kita test case kita. Bila kita pilih satu, okay, kuantiti 2 akan jadi your total is RM19.80. Betul lah tu kan? And then kita try nombor 2 pula. Nombor 2, kita pilih 10. Kita pilih 10. Akan jadi RM89. Betul juga. And then kita run lagi. Okay, kita run lagi. Kita letak, lambatnya. Silap. Stop. Kita run. Kita pilih nombor 3. Kita pilih 2. Okey, jadi mocha RM22.40. Kita pun boleh buat macam tu. Dan kalau kita tak nak variable double harga ni letak dekat dalam ni pun boleh juga. Setiap satu ni kita letaklah double harga. Sini pun kita boleh letak double harga. Kat sini pun kita letak double harga. Boleh juga macam tu. Sama juga. Okay, kita letak 1. Kita letak 10. Dapat 99. Seterusnya, kita letak 2. 2. RM17. Betul lah RM17. And then, kita pilih 3. Kita 10. Okay. So, boleh juga kita buat macam tu. Okay, ini adalah cara yang lebih efektif lah daripada cara yang kita buat if yang mula-mula tadi. Dapat sesuatu ke? Okay. Cuba buat apa yang telah saya ajar ni.